Waalaikumsalam. Persahabatan erat antara Nur Fazura dan Q Haidar sekali lagi menjadi perhatian ramai apabila Fazura menitipkan ucapan istimewa sempena ulang tahun kelahiran aktor itu hari ini. Menerusi hantaran di Instagram, Fazura meluahkan rasa syukur kerana hubungan persahabatan mereka yang terjalin sejak lebih 2 dekad lalu masih kekal utuh sehingga sekarang walaupun masing-masing pernah melalui pelbagai fasa kehidupan. Menurut Fazura, kehadiran Q dalam hidupnya bukan sekadar sebagai rakan industri seni, tetapi juga individu yang sentiasa memberi sokongan dan membawa aura positif. Selamat hari ulang tahun kelahiran buatmu. Persahabatan kita bukanlah sebentar, tetapi lebih daripada 20 tahun, tulisnya. Pelakon berusia 42 tahun itu turut berkongsi bahawa mereka pernah membawa haluan masing-masing sebelum dipertemukan semula selepas bertahun-tahun dengan pengalaman hidup yang jauh lebih matang. Katanya, perjalanan hidup yang dilalui menjadikan mereka lebih menghargai hubungan yang ada hari ini. Dalam hantaran sama, Fazura memuat naik beberapa foto termasuk kenangan ketika mereka bergandingan dalam filem Selamat Pagi Cinta yang pernah mencipta memori tersendiri buat peminat. Ucapan Fazura turut disertakan dengan doa penuh bermakna buat Q agar sentiasa diberi perlindungan dan dipermudahkan segala urusan. Namun antara yang paling mencuri perhatian ramai ialah luahan penghargaan Fazura terhadap Q yang dianggap sentiasa hadir memberi semangat ketika diperlukan. Terima kasih kerana sentiasa prihatin. Sabar dan mahu melihat saya tersenyum dalam apa jua keadaan, tulisnya. Perkongsian itu mengundang pelbagai reaksi positif daripada netizen yang rata-ratanya tersentuh melihat keakraban dua selebriti tersebut. Malah, ada juga peminat yang mendoakan agar hubungan baik mereka terus berkekalan memandangkan Fazura dan Q dilihat cukup selesa apabila bersama. Sebelum ini, keakraban mereka sering menjadi bualan peminat di media sosial. Ada yang menganggap mereka serasi, namun kedua-duanya kekal tenang dan memilih untuk menghargai hubungan persahabatan yang telah lama terbina. Bagi ramai peminat, hubungan seperti ini cukup istimewa kerana bukan mudah mengekalkan persahabatan selama lebih 20 tahun dalam dunia hiburan yang sentiasa sibuk dan penuh cabaran.